Assalamualaikum. Kat mana tu Cik Yam? So kali ni pot yang paling best. Kawasan jalan pun besar, rumah pun besar. Kat mana? Taman Desa Bertam. Rumah double story, 22 kali 70. Keluasan tanah dia 1540 square feet. So apa bestnya rumah ni? Jomlah Cik Yam buat tu dalam rumah. Unit kali ini Cik Yam bawakan kepada anda semua unit double story terrace berstatus freehold bumi lot berkeluasan 1540 square feet dan build up dia ialah 2200 square feet, mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Cik Yam dekat tak nak pergi sekolah ke, surau ke, klinik ke? Jangan risau sebab unit ni sangat-sangat dekat dengan klinik Mediviron Bertam 2 minit, Surau Al-Amin 2 minit, Little Calypso Desa Bertam 2 minit, SK Bertam Ulu 8 minit, Lotus Cheng 12 minit, nak ke SMK Tun Haji Abdul Malik 14 minit je. Dekat tak dekat? Kat bahagian dapur dia pula, anda boleh desain dapur anda sendiri. Nak tambah tabletop ke, nak tambah kitchen cabinet ke, ikutlah apa yang anda nak. Ruang tamu dia pun besar, boleh tambah dinding lagi. Ikutlah anda nak buat ruang tamu kedua ataupun dining area. Jom kita tengok ruang atas pula. Ruang atas ni mempunyai 3 bilik tau. Kat bilik utama ni anda boleh letak full set bilik tidur tau. Tak kisahlah letak kata king atau kata queen. Kat bilik utama ni dia attach sekali dengan balkoni tau. Kat bahagian balkoni ni anda boleh je nak buat tempat sidai baju ke, sidai toto ke, ataupun anda nak buat tempat lepak-lepak pun okey juga. Kat bahagian bilik yang lain pun boleh letak kata single ataupun kata queen. Okey kan? Macam mana? Dah tengok kan, rumah dah besar, pagar besar, kampus besar. Paling best unit kali ni macam saya cakap, dia punya bahagian atas, tingkat atas, balkoni sangat besar. Boleh letak kolam, anak-anak tak nak turun, tak nak keluar, main dekat kawasan balkoni pun dah cukup. Mana mak-mak yang rasa tak nak sedia baju dekat bawah, ni kawasan pot paling best. Mesin basuh boleh letak, sedia baju boleh letak. So macam biasa, jangan lupa yang cari rumah ini Bertam, tengah bandar, ada mall. Boleh login Cik Yam. Jangan lupa tekan link di bio Cik Yam. Jom Cik Yam bawa ke next destinasi. Bye. Anak itik, anak ikan. Nampak link di bio kan? Apa lagi? Tekan-tekan.